Nampak? Ni mak dia. Mak dia nampak. Nampak. Seorang wanita dipercayai pengamis warga asing Rohingya dirakam mengugut dan memarahi seorang lelaki di Bukit Bintang. Dia juga dipercayai telah membaling batu kerana tidak berpuas hati dirinya dirakam. Ibu dan rakan-rakan wanita itu yang turut sama berada di situ hanya melihat wanita itu memaki hamun dan mengherdik lelaki berkenaan. Rata-rata netizen memohon agar pihak berkuasa segera mengambil tindakan terhadap pengemis warga asing yang semakin lama semakin biadab dan besar kepala. Ni. Lagi kau buka. Ni. Nampak. Nampak. Ni mak dia. Mak dia nampak. Nampak. Tengok. Ni kepala minta sedekah. Tengok. Tengok minta sedekah nampak. Tengok. Tengok mak dia ni. Dia suruh Kepala mak dia. dia suruh minta sedekah. Minta sedekah. Tengok mak dia. Nampak. Tengok. Dia suruh minta sedekah. Minta sedekah tengok. Nanti dia jangan kalau ada minta sedekah ke? Tengok. Tengok ni semua geng-geng dia minta sedekah geng nampak. Ni mak dia ni tengok mak dia. Kurang hajar nampak. Nampak fuck you dia kat tengok. Dia baling kita batu nampak. Ni dia batu ni dia baling tadi. Dia baik tak kena. Nampak dia mengamuk dia baling batu semua. Mangkuk ayuhnya budak-budak. Ni. Nampak dia baling batu. Itu mak dia nampak. Nampak dia baling batu. Baling batu apa? Tak ada lah. Tadi